Acik nak balik. Jerit Ot. Mana suara Ot? Balik jerit. Lagi weh suara harimau rupanya. So, korang boleh tengok ni. Kontena pula. Lori kita nak arrangekan hantaran ke area dekat-dekat ke Batu Pahat. Okay. So, ni kita tengah settle dulu barang apa kita bawa masuk. So, Alhamdulillah yang lepas Angel baru tunjukkan dekat korang, dekat kemah kita ni sebenarnya banyak barang dah sold. Tapi on lagi, kita restock lagi barang dah sold. Acik-acik baru. So, kita akan cuba settlekan sebelum raya. Alhamdulillah, rezeki milik Allah. Kalau korang tengok. Acik Singapura, Acik Selangor. Kita ada Kelantan. Kita ada Penang. Kalau korang tengok. Wow. Banyak yang balik. Banyak yang job. So, tengok ni. Kampung Melayu Majidi. Cobra, sofa. Sana ada Acik tengah walk in. Acik daripada mana tadi Mochi? Aku lupa lah. Acik daripada mana? Oh, Pemas Jaya. Alhamdulillah, Acik. Acik, apa perasaan datang gudang Pohijan, Cik? Acik dah sold. Ni selalu nampak yang berkenaan. Ni Acik masuk juga dalam kita punya video. Alhamdulillah. Selalu dia tak ikutkan panggilan. Saya kalau yang menukar rekod ni Ya, tukar rekod Acik di sebalik takbir. Kau pinjam. Tadi ada customer call aku angkat. Faiza, customer Singapura. So,